Amalan untuk pendinding diri, amalan untuk pagar diri, supaya kita dijauhkan daripada gangguan jin, syaitan, sihir, santau, saka dan penyakit-penyakit mistik. Nombor 1, cuba amal baca ayat kursi 11 kali waktu pagi, 11 kali waktu petang atau malam. Saya lebih suka ambil petang. Ada orang nak ambil 11 kali malam, boleh, tak ada masalah. 11 kali waktu pagi, 11 kali petang, ataupun 11 kali pagi, 11 kali malam. Baca ayat kursi. Tahu ayat kursi ya? Kalau tak ingat, orang lelaki, ingat tak? Ingat. Orang perempuan ingat tak? Ingat. Alhamdulillah, hebat. Semua yang hadir hebat. Bermula daripada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai pada wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Baca 11 kali InsyaAllah. Siapa yang amal ayat kursi setiap hari 11 kali pagi, 11 kali malam, dia akan dijauhkan daripada gangguan iblis, syaitan, jin. Akan dijauhkan daripada sihir, santau, saka dan seangkatan dengannya. Yang kedua, amal baca 3 kul. 3. Jangan baca sekali salah. Kul huwallah 3 kali, kul a'udzu bil falaq 3 kali, kul a'udzu birabbin nas 3 kali. Baca dia waktu mana? Setiap kali lepas solat. Lepas sembahyang baca 3. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Sebab kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, menyamai dia membaca senaskah Al-Quran. Itu fadilah dia. Baca 3 kali bersama dengan baca senaskah Al-Quran. Jadi baca 3. Jangan baca sekali Ini untuk amalan pagar diri, benteng diri, keselamatan diri, untuk pendinding diri. 3. Habiskan keluar 3 kali dulu, baru Al-Falaq 3 kali, baru An-Nas 3 kali. Jangan keluar Allah sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, patah-patah balik. Jangan. 3. Sebab fadilah Nabi sebut barang siapa yang baca Al-Ikhlas 3 kali. Jadi baca 3. Lepas tu akan keluar soalan, Ustaz, saya nak baca 4 kul, boleh tak? Boleh. Apa satu lagi kul? Alhamdulillah, hebat orang pagi ni. Jemaah yang hadir ni memang hebat, selalu pergi kuliah sini. Semua dah tahu ni. Kuliah Al-Kafirun, kuliah ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun. Jadi 4 kul pun boleh, tak ada masalah. Yang penting 3 tadi. Nak tambah 4 kul, sendiri tambah, tak ada masalah. Yang tak bolehnya kuku. Tak baca pun. Macam burung terkuku. Kuku. Baca dah. Main ku saja. Yang penting baca 3 ku. Okey, siap boleh Okey, yang ketiga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa rumahnya yang dibaca dengan surah Al-Baqarah, khatam surah Al-Baqarah dalam rumahnya, niscaya akan dijauhkan, akan dielak daripada gangguan jin, iblis, syaitan serta sihir santau. Jadi nombor 3, khatam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah khatam dalam rumah kita sekali paling kurang seumur hidup. Surah Al-Baqarah, surah pertama Quran, khatam dalam rumah kita sekali paling kurang seumur hidup. Sebab berdasarkan hadis Nabi ni, nak elak daripada gangguan jin, syaitan, iblis, sihir, santau dan seangkatan dengannya. Rumah, Nabi kata rumah yang dibaca dengan surah Al-Baqarah niscaya akan dijauhkan daripada gangguan. Boleh Cuma nombor 3 ni ada masalah sikit. Sebab apa nombor 3 ni ada masalah? Surah paling panjang Al-Quran surah mana? Panjang Ustaz. Beno. Ni masalah dia. Sebut surah Al-Baqarah, lembat tekuk lalu. Orang lelaki juga. Orang lelaki sebut surah Al-Baqarah, nguat lalu. Sebab panjang. Tapi yakinlah dengan hadis Nabi. Amal sekali daripada khatam sama hidup surah Al-Baqarah dalam rumah kita. Ini jaminan Nabi. Walaupun panjang, cuba buat. Bukan baca sekali sehari terus khatam. Cara dia, faham dengar baik-baik. Cara dia, hari ni kita baca 3 muka solat, esok sambung lagi, lusa sambung lagi. Itu maksudnya khatam. Jangan paksa sampai sehari nak habis terus, tak mampu. Masuk khatam ni, buat dah berapa hari pun, janji khatam. 2 lay sehari ke, 3 lay muka solat hari ke, janji khatam dalam rumah. Tu faham Okay, nombor 3. Nombor 4, cuba amal baca ayat ke-9 surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Amal baca ayat ke-9 surah Yasin
Setiap hari paling kurang 7 kali. Satu ayat tu je. Satu ayat tu baca 7 kali. InsyaAllah siapa yang amal baca ni, Allah Ta'ala akan dinding benteng badan dia daripada anasir gangguan iblis syaitan jin. Itu nombor 4, ayat ke-9 surah Yasin. Nombor 5, tak boleh banyak-banyak banyak-banyak kan lagi tak muat buku. Penuh buku dah. Nombor 5, kata ulama yang dibanyak dalam kitab disebut karangan-karangan ulama, amal baca bismillah 7 untuk nak elok, untuk nak berteras, untuk nak hancurkan, untuk nak musnahkan penyakit sihir, santau, saka dan gangguan iblis syaitan jin. Apa itu bismillah 7? Ayat yang terakhir itu, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu macam lagu, baca biasa ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis samai wa huwas samiul alim. Amal baca bismillah 7 ni, insya-Allah kita akan dijauhkan daripada sihir, santau, saka, penyakit-penyakit mistik. Baik, nak baca waktu mana? Sebelum tidur baca sekali, sebelum makan baca sekali, lepas solat baca sekali, nak keluar rumah baca sekali. Cuba amal sebelum tidur, selepas bangkit tidur, sebelum makan, sebelum keluar rumah, amal baca bismillah yang ke-7. Lepas tu ada soalan bertanya, Ustaz, saya nak baca 7-7 boleh tak? Lagi baik. Siapa yang boleh baca 7-7 bismillah ni, lagi baik. Nak dengar nak baca? Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa bikulli syai'in 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwal fattahul 'alim. Bismillahilladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwal 'alimul khabir. Bismillahilladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwal 'alimul qadir. Bismillahil azizil karim. Alladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwal azizul karim. Bismillahil ghafurur rahim. Alladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwal ghafurur rahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Sadaqallahu azim. Itulah bismillah 7. Tapi siapa-siapa yang tak ingat, tak perlu baca yang semua 7-7, memadai baca yang terakhir. Yang ke-7 tu hafal yang ke-7 paling kurang. Okey, yang ke-6, yang terakhir, amal baca doa Jibril dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Sewaktu Nabi menunggang Buraq daripada Baitul Maqdis menuju ke Sidratul Muntaha, ada jin ifrit ikut dia, berbola api ikut dia. Lalu malaikat Jibril kata apa? Ya Muhammad, mu tahu tak apa benda bola api tu? Hak ikut tu. Nabi Muhammad kata, aku tak tahu. Jibril kata, tu dah ifrit nak jadi spy, nak itip, nak tumpang naik ke langit, nak dengar apa yang kau bercakap dengan Allah, nak berjumpa dengan Allah. Jibril kata apa? Nakkah aku ajar kepadamu sepotong doa. Apabila engkau baca doa ini, niscaya jatuh tersungkurlah dia ke bumi. Nabi kata, silakan. Lalu malaikat Jibril mengajar doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Satu. Ada orang ambil yang panjang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Boleh baca yang panjang ataupun yang pendek. Yang mana doa ini Jibril ajar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi baca. Nabi baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bola api yang ikut tadi jatuh, berkecai ke bumi. Pecah ifrit tadi. Dengan berkat Nabi baca doa Jibril. Doa ni baca 3 kali lepas solat. Setiap kali lepas solat baca 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca 3 kali insya-Allah. Yang mana siapa yang baca doa ni, insya-Allah akan dijauhkan daripada gangguan makhluk iblis syaitan jin. Dengan ini lafaz Bismillahirrahmanirrahim, siru ala barakatillah. Saya mengijazahkan amalan ini kepada muslimin muslimat, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak. Selamatlah beramal, yakin dengan Allah, bermohon dengan Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pelindung, Allah yang menyembuhkan penyakit kita. Baik, sebut ramai-ramai. Qabiltu. Sekali lagi, qabiltu.